Assalamualaikum guys, kali ni aku main game DOS. Aku tak tahu apa nama gamenya. Sekarang kita kena ada misi. Ya, suara apa tu? Tak apa, jom kita masuk. Ni start ni. Oh ya. Jom. Dah bagus. Apa tu? Betul. Okey. Kita pergi mana? Mana dia? Ada tempat kaki lah. Lah. Ada. Sakit. Sakit. Sakit weh. Lupa. Oh. Agak seram sikit game dia ni. Ni ada landing yang paling seram. Sudah. Yang ni paling aku benci. Kalau real life. Let's go. Apa ni game? HP ni. HP ni. Tidak kita. Suara. Saya atur supaya takut membagikan suara dia. Lagi. Kok balik cari ada orang tu. Kita punya. Okey. Save. Kali ni tak mati. Sekarang kita dalam isi. Goodbye. Okay, ada like main kita. Macam apa putih tadi pula yang aku tak rasa. Sini. Adik, susah pula. Kawan aku mesej. Sorry guys kalau dia orang kacau lah. Dia tengah mesej dengan aku. Sebenarnya dia tengah mesej sama-sama sebab kami orang ada group. Aku tak tahu. Jangan takutnya ni. Ni boleh buat kulit kita ya. Tenggelam. Oh. Sabar. Allah. Pasal macam game plan. Sabar sebelum dia dah. 2, 2, 1. Okay, pelan-pelan kalau dia jam sikit. Seramnya lah suara dia. Kita lah pakai telefon. Coba. Jangan gerak dulu nanti kalau ketahuan. Okey, pasal ada yang dia paling susah ni. Okay. Walau kita punya. Aku rasa kita kena buat di sini lah. Okay, nama makin dia. Takutlah. Memang susah kerja sini kan guys. Okay, kerja sini biasa je guys. Bila kita lama-lama je kita jumpa. Aduh sakit. Jom kita pergi atas. Apa yang ada? Kita dah kena escape dulu. Okey, dah sampai. Jauh dia nak awal macam tu seram je ni. Mana ni bukan biasa. Oh, kita kena hilang ni. Kena hati-hati daripada dia. Aku rasa tak tahu macam mana main dia. Aku rasa kita cuba. Aku tak tahu ni place mana aku suka.
Sak. Aduh guys, susahnya main dia. Aduh. Kalau pergi ni kan senang. Main saja. Kita pergi sini je. Apabila dia dah, kita posisi tu. Pada ketahuan nanti. Nasib guys, susah gila game dia guys. Okey, kalau aku tak sempat, jadi aku boleh buat part 2. Sebab terlalu panjang ni. Wih, seramnya lah. Okey. Wait an hour. Ni macam jom. Jangan macam permainan tadi je yang aku tahu. Sudah, dah mula dah. Terus. Aduh, menekan je agak boleh. Okay juga. Agak seram. Dia dah mula dah guys. Pakai gigi dah. Guys, jangan aku sesat guys. Sebab aku tak tahu ni. Sesat lagi guys. Seram gila aku nak jump scare dia. Okey, last lagi. Ni di belakang aku. Seram lah game gini. Aku teramai makin. Oh, selubang tadi lah. Lah, jap. Jap, itu juga banyak. Pasal dari lompatan tu tak susah pula rasa aku. Pasal dia lawa kat cerita. Selebihnya tak ada pun. Pasal senang pula aku rasa. Okay, jom. Soalnya guys, permainan. Nanti ada masa aku buat part 2 guys. Okay, jom kita tamatkan game ni. Okay guys, pada game pun. Weh, lagi. Jom, macam kena sesuatu je ni. Aku rasa tak boleh menyerah. Aduh, dah mati. Okay guys, aku menyerah dulu. Jadi aku malas nak tunjuk dan aku skip. Okay guys, dah sampai guys. Tadi aku dah lama aku termain. Okay, jom. Susah gila dia game dah. Tadi nasib dah berjaya. Malas aku skip. Oh, sini sini je. What the heck? Lah, aku pergi angin macam tadi. Okay, kita skip sikit. Okay, aku rasa agak susah sikit buat dia. Berkarat. Aku tak suka berkarat. Kalau tak berkarat, dia tak gelik aku.
Tengok je ni berkarat je kerja aku. Aku geli dengan berkarat. Sebab tepat tanaman. Tak. Okey lah, aku skip sikit. Sebab game je susah lah. Aku fikir game fun ni dia ni memang senang. Okay guys, dah sampai waiting hour. Ni. Kalau kita pijak badan dia, dia akan gerak. Benda. Aduh, funny game pula. Ya, yang ni kan malah tu bahaya ni. Sabar. Sebelum tu. Okay, kalau tu hutan. Easy sangat waktu pertama. Okey, jom kita pergi. Cut. Apa tu? Lagi. Sakitnya. Apa badan aku? Okay guys, final game guys. Apakah kita menang atau tidak? Selamat datang ke final game. Final game walau. Okay, aku rasa kita tak boleh sampai ini. Jadi aku kena skip sikit. Okay, tolong guys. Okay guys, dia dah kalah. Tengok saya saja. Dia sekarang tak boleh gerak. Bye. Yeah guys, aku tadi mati lepas baru nak bunuh dia dah mati. Cool bro. Terima kasih guys. Dan ini kita kena sampai ke IC dulu. Okay guys, dan terima kasih untuk menonton video pun dah selesai. Dan jangan lupa subscribe kepada Daniel